Akak raya nanti balik mana? Akak balik Negeri Sembilan je. Nak balik mana? Oh, situ. Saya balik Muar je. Tak sabarnya. Tak sabar nak raya. Bestnya dapat balik raya awal. Kerja banyak lagi ni. Dah pukul 5. Jom balik. Jom balik. Okay bang, okay. Selamat raya bang. Selamat raya. Selamat raya. Okay bye, balik semua. Okay bang. bye. Bye. Nabila, awak tak balik lagi? Tak kak, balik lambat sikit kot. Banyak kerja lagi ni. Oh iya ke? Jadi nanti first raya pun awak kerja? Haa. Awak dengan siapa je? Kak Fida pun ada? Kak Fida kena settlekan duit trip untuk Ustaz esok. Faham? Sabar ya Nabila. Moga Allah mudahkan urusan Nabila, okey? Akak balik dulu. Selamat Raya. Bye. Assalamualaikum. Akak okey ke? Esok akak kerja juga ke? Sebab tadi saya terdengar Nabila dengan Intan cakap. Yelah, kenalah kerja. Besok kan ada trip, so akak kenalah datang untuk uruskan semua. Sabar ya kak. Saya balik dulu. Selamat Hari Raya. Okey Nat, selamat raya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz sampai? Ustaz. Nak briefing kan? Okey. So selesai semua? Selesai Ustaz. Alhamdulillah. So saya gerak dululah. Okey. Terima kasih Kak Fida, terima kasih Nabila bantu time-time raya ni uruskan saya juga jemaah umrah lah. Kan? Semoga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan insya-Allah. Sama-sama Ustaz. Moga dimudahkan urusan Ustaz. Selamat menunaikan umrah Ustaz. Insya-Allah. Satu lagi, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Ustaz. Semoga dimudahkan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Insya-Allah saya gerak dulu eh. Bestnya tengok semua orang ni dapat beraya dengan family. Hello, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Nabila. Dah habis kerja ke tu? Belum lagi Ma, masih dekat office ni. Saja je call nak wish selamat Hari Raya.
Selamat Raya juga. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Sorry tau Mama, Raya tahun ni tak dapat balik lagi. Tak apalah nak. Mama faham. Rasa sedih betul, semua orang dah mula balik. Tinggal saya seorang je kat sini. Dengan sini nak. Bukan semua orang Allah pilih untuk duduk di rumah dan sambut raya dengan tenang. Ada juga Allah pilih untuk terus berhemat. Kerja kita bantu urusan tetamu Allah itu mulia. Kita tolong mudahkan perjalanan orang nak beribadah. Nak dekat dengan Allah itu bukan kerja kecil nak. Tapi bukan tu je, ramai lagi orang dekat luar sana yang tetap bekerja. Contoh doktor, nurse, guard, pemandu, petugas kaunter. Semua orang ni pastikan urusan orang lain berjalan dengan lancar. Jadi, Nabila jangan rasa kecil hati sangat. Bila kita buat kerja dengan ikhlas, walau di pagi raya sekalipun, Allah nampak penat tu sayang. Allah tahu permumadan tu. Terima kasih Mama. Saya cuma rindu dekat Mama je. Mama pun rindu juga. Tapi Mama bangga dengan Nabila. Doakan saya kuat tau Mama. Ya, setiap hari Mama doakan. Selamat Raya nak Mama. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya juga Mama. Maaf zahir batin. Saat kita meraihkan raya pertama bersama keluarga, ada yang dipilih untuk terus bekerja. Hanya mampu menangguh rindu dan meneruskan amanah dengan hati yang tabah. Penghargaan ini buat semua yang tetap bertugas saat orang lain meraihkan Syawal. Terima kasih kerana dalam diam anda mengajar erti pengorbanan. Semoga Allah balas setiap khidmat anda dan jadikan ia berat di timbangan kebaikan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami di KUJDT.